Hello semua, selamat datang ke Do It Yourself Inspiration. Hari ni saya nak tunjuk awak macam mana nak buat spinner yang cool ni sendiri. Saya pinjam spinner merah ni dari Mari Main Sama-Sama. Kalau awak tak ada spinner kat rumah, bolehlah Google supaya awak boleh print, lepas tu lukis balik bentuk dia. Saya buat semua ni dari cardboard. Saya akan hias dia dengan tape warna ni, sangat berkilau. Untuk pemberat saya guna 3 shilling 5 sen. Yang bagusnya dia semua sama berat. Nanti semua akan stabil. Lagipun saiz dia sama dengan yang kat spinner ni. Lepas tu saya ada kat sini straw, ada pencukir gigi, pensel untuk lukis, 2 butang yang lebih kurang sama besar. Tu akan jadi tempat pegang dia. Gam gajah, glue stick, double sided tape. Guna double sided tape ni saya akan lekat semua shilling 5 sen tu supaya dia melekat dengan elok dan supaya shilling tu tak rosak. Jom kita mula. Saya akan lukis bentuk spinner ni 4 kali. Dah, sekarang saya nak gunting 4-4 ni. Sekarang saya dah potong 4 spinner ni. Satu darinya saya akan lipat separuh. Saya lipat ke sana sikit. Macam ni. Saya ada satu lipatan kat sini. Semua bucu akan dilipat kat tengah. Macam tu saya akan dapat titik tengah. Saya akan cucuk titik tu dengan pencucir gigi. Saya ada lubang kat sini. Sekarang saya nak besarkan lubang tu dengan gunting. Saya akan tandakan lubang ni kat semua potongan cardboard. Tu dia. Sini juga. Sekarang saya bagi bulatan tu tembus semua. Saya guna gunting untuk besarkan bulatan tu. Sampai boleh muat straw. Tak cukup besar lagi. Besarkan lagi lubang. Sekarang dah muat. Okey. Tak jatuh. Sekarang saya nak gam semua cardboard sekali. Straw tu akan masuk lepas tu. Jangan gam lubang tu, tapi lepas ni gam tu akan terkeluar balik juga. Okey, lepas tu saya nak hias dia. Sekarang saya ambil tape ni.
dan lekatkan kat spinner tu. Kat belakang dia pun sama juga. Optik rupa spinner saya. Saya kena cucuk balik kat tengah ni, atas tip tu. Lepas tu masukkan straw. Dan saya potong straw tu ikut ketinggian yang sesuai, supaya dia terkeluar sikit je di kedua-dua belah. Macam tu. Betul-betul kat sini saya letak gam gajah. Hati-hati. Sambil tunggu dia kering, saya keluarkan shilling di mesin. Semua sekali ada 6 keping. Setiap satu belah saya akan letak double sided tape ni. Saya koyakkan je dan lekat kat sini. Lepas tu tarik. Lepas tu saya lekatkan dia kat bucu. Sekarang kita letak butang pula. Sekarang saya potong pencuci gigi ni. Mula-mula bahagian tajam dia. Macam tu. Lepas tu saya letak gam gajah atas butang tu sekeliling lubang dia. Lepas tu kita masukkan pencuci gigi perlahan-lahan. Saya biarkan dia kering dulu. Bila gam gajah kat tengah ni dah kering, saya masukkan pencuci gigi sekali dengan butang ni kat tengah. Macam tu. Lepas tu saya akan potong dia supaya dia boleh berpusing. Akan ada sikit je lebih supaya saya boleh letak lagi satu butang. Macam ni. Sekarang bahagian yang paling susah. Butang kedua pun kena lekat kat pencuci gigi tadi. Saya akan letak gam gajah kat salah satu lubang dia. Lepas dia kering, dia dah bersedia. Saya akan tunjukkan awak. Saya pun kena latih lagi. Tapi awak boleh nampak kilauan ni hebat sangat. Cantik efek dia dengan tape tu. Saya harap awak suka dan seronok masa buat ni. Kalau ya, bolehlah like. Saya akan suka nanti. Kalau ada soalan atau cadangan, bolehlah tulis kat komen kat bawah.
Mungkin awak ada mood nak langgan saluran kami. Hebat juga tu. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration. Bye.